video ini, saya akan menerangkan serba-serbi tentang diri saya. Nama diberi Syahindah binti Zuhaili. Berumur 19 tahun pada tahun ini. Saya lahir pada 3 Ogos 2006, berasal dari Keluang, Johor, anak sulung dari 2 adik-beradik. Hobi saya membaca. Serba-serbi tentang latar pendidikan saya mempunyai kelulusan SPM dan sedang melanjutkan pembelajaran dalam Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Mari beralih pula kepada cita-cita saya. Saya pada dasarnya bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Hal ini kerana saya minat untuk membimbing dan mendidik generasi muda supaya mereka berjaya pada masa hadapan. Pendidik ni bukan sahaja untuk sampaikan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk sasiah, nilai dan akhlak dalam diri pelajar. Saya harap kesungguhan saya ini dapat menjadi inspirasi untuk diri saya menimba lebih banyak ilmu tentang pendidikan. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya.